Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel Alia Shah Official. Sekarang kita berada di, korang dah tengok sedikit preview sebentar tadi. Kita berada di Kampung Agong yang berada di Penanga, Pulau Pinang. Maafkan saya jika salah, nanti saya tulislah dekat mana tempat dia. So kita have a little bit trip sebab kita berada di dalam pasal cuti-cuti sekolah. So let's see the baby. Kalau tutup nampak tu macam mana? Tepi-tepi jangan masuk frame orang. Ya, begitu ke sini tu. Alah, nak macam mana? Kopi kau kat belakang sana jom. Jauh belakang. Tak apa. Kita banyak lagi perjalanan. Tadi RM10. Dah, jom. Kalau sunflower hari tu, dia waktu kita masuk sunflower tu dah RM15. So dia wow, ramai gila orang cuti sekolah kan. Mana adik saya paling kecil? Ya, kita cukup korang kali ni guys. Jangan. Ibu aku ni loh. Aduh. Kalau petang kita dah lepak dalam hotel lah. Kalau hujan macam mana? Sekarang ini hujan. Ni boleh naik ke? Boleh. Boleh lah mana? Kau ni terbaik tu. Tepi tu naik. Naik. Biarlah dah naik. Perlu ke kau tepuk sangat? Lebih aku letak. Lawa. Rental mezo. Okey. Kita tak bawa disebabkan kita tak bawa tripod. Kita pegang macam ni je lah. Apa gosip-gosip ha? Apa gosip-gosip? Ni macam mana naik kuda ibu. Oh hai Resu. Kan jauh ni. Jalan Jelapang Padu. Buat apa tu? Jangan dipetik. Tu koyang tu. Cepat. Tak ada orang tu. Cepat. Boleh. Weh, saya ingat. Cik ha. Apa ni dapat muka. Dah. Pegang. Ayo cepat. Cubaan apa ni? Cubaan apa ni? Koala dengan buntut. Cik kaca dah cantik dah. Woi. What is this bro?
tepi kalau nak dah atas. Pandai. Dah. Buntut. Berapa lama ni? Engkau pula naik nak. Sabarlah. Semua dah pergi sana. Apa lagi? Jom. So, saya dah nak beli air. Ada air kat sini. Ada air tak? Okey, dah jumpa dah tempat jual air. Situ dia. Reza, jom kita beli air. Thermodynamic. Thermodynamic. Keseimbangan terma lah. Kulai apa? Kena cik. Loh, aku nak ship pula. Kita dah dapat air. Ni dia air kita. Mana jalannya? Aku tak tahu. Jauh mat, pusing je. Pusing. So, yes. Boleh-boleh dan boleh-boleh mana? Kau boleh apa? Warna-warna tunjuk-tunjuk. Okey, tu dia proses guys. Lawa juga warna merah ni. Dia putih. So sekarang kita nak tengok ada tak gambar kita tak gambar tadi. Tak sempat ada record. Beli weh. Dengan perak tengah hanya dari dodgeball. Ni apa pula? Rakam Malaysia betul lah di mana aku. Tadi family aku. Weh, ramai gila orang. Wow, alhamdulillah. Settle dah keluar dah. Lepas ni kita nak pergi mana? Kita tengok hotel. Sekarang kita berada di hotel 238 mana? 2. Salah pintu kah? Mana ada pintu lain? Hah? Mana weh? Belah mana? Dah belah mana lah. Wow. Ni tempat apa? Betulnya. Ni tempat dalam. 238 semangatnya adik-adikku. Dia tengah housekeeping lagi ke? Ha? Jauhnya. 238. Okey, kita dah jumpa. Hai, bawa beg siap. Semua beg kau bawa. Alright. Dah. Dah tak bawa. Apa tu? Please. Apa? Syahdu kali. Nanti dia hantar ibu. Nanti dia hantar. Silakan masuk. Bila masuk korang video sini? Saya tidak tahu pun. Tapi hari itu tu. KP. Oh, yang Ayun tak ada. Saya sendiri yang tiada rupanya. Oh no. Okey, sekarang kita nak cari makanan apa yang akan dipilih kita untuk makan petang, minum petang. Let's go. Gling-gling. Kita dah dapat guys. Jom tengok. Jom membedah apa yang kita beli. Makan petang bersama keluarga di tepi sungai. Sini juga boleh mancing tak? So kita kira riadah family lah macam tu kan. Siapa nak boleh datang sini untuk riadah. So ya Ketapang. Kau tahu lah nama. Kita berada di Sungai Transkria. Itu dia, aku lupa nama dia. Tu ada bidar pancing abah. Ada itu. Mancing. Ni le. Cantik dia tapi juga tak bawa. Tu tak ada nak duduk tu betul. Tangga di situ. Jom makan. Okey, dah siap makan. Ini dah buat paso cukup untuk 6 orang makanan. Kita duduklah. Duduk di bawah je. Kita orang tak bawa stand. Selalunya kalau bawa stand aku takkan buat vlog. Itu dia masalah dia. Dia tak bawa stand. Kau pun makan record. Tengok kalau dapat ikan kita update. Kalau tak ada tu tengok. Alright guys, itu saja vlog kita pada kali ini. Jangan lupa like,
share and subscribe. Jom kita cuti-cuti bersama saya lagi untuk next video. 3, 2, 1. Bye-bye guys.